Assalamualaikum. Saya nak beri pendapat tentang lagu Kai Bahar, La ilaha illallah. Lagu yang nyanyi sunan muzik yang menarik dan sunan muzik yang padu. Sebab kan sunan muzik macam tu boleh bagi saya boleh kan kita insafan tu. Lepas tu lagu Kai Bahar, La ilaha illallah ni dia ada dalam lagu lagu Kai Bahar wah ni bagi saya antara lagu zikir yang best. Lepas tu lagu Kai Bahar, La ilaha illallah ni ada dalam album Damba Ketenangan. Macam tu antara yang menarik. Lepas tu suara Kai Baharnya yang merdu bagi saya mampu dari orang untuk berzikir juga. Lepas tu sunan muzik lagu ni yang best. Okay. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bagi saya artis Kai Bahar ni
antara yang ramai peminat mampu membuatkan minat Kaibaha mengikut Kaibaha menjadi orang yang lebih baik. Itu antara yang menarik. Kalau artis yang ada lagu sikit lagu ketuhanan macam tu, okay, lepas tu penggunaan suara Kaibaha dalam lagu zikir ni yang bagi saya Masya Allah sedap sangat dan muzik lagu zikir yang bagi saya tak